Saleh ni tengah berkawal dan dia ternampak ada lampu masih hidup lagi dekat bangunan ni. Sepatutnya semua dah terpadam lah. Jadi Saleh pun waki si Gurmit, tanya dekat tingkat 3 ni semua dah keluar belum. Jadi Gurmit ni pun dia cek lah logbook dia tu. Dia tengok ada seorang lagi, dia tak keluar lah. Si Saleh ni pun suruhlah si Gurmit tu call budak tu. Tengok dia ni OT ke apa kan. Jadi sambil dia telefon tu, si Saleh pun pergilah cek. Patutnya si Saleh ni berkawal dengan Aboy. Aboy ni lambat pula kan. Jadi dia pun nampak lah budak tu kat office tu kan. So dia hoki si Gurmit. Dia kata Gurmit saya call lah, aku dah nampak dah budak ni, biar aku panggil dia.